Satu rakaman dashcam yang kini tular di media sosial memaparkan insiden melibatkan sebuah bas dan sebuah kenderaan jenis Perodua Alza. Kejadian dipercayai berlaku di Jalan Gerik berhampiran Tasik Banding pada awal pagi 9 Jun 2025. Bas tersebut difahamkan membawa pelajar dari Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Dalam video berdurasi beberapa minit itu, kelihatan sebuah bas bergerak laju dan memotong kenderaan pemilik dashcam. Beberapa saat selepas memotong, bas berkenaan kelihatan hilang kawalan lalu terbabas ke bahu jalan dan terbalik. Rakaman itu turut menunjukkan reaksi pemandu kenderaan yang merakam kejadian tersebut dan menurut laporan, terdapat sejumlah penumpang yang berada dalam bas ketika kejadian, dipercayai seramai 42 orang pelajar.